在开斋节即将来临之际，苏南百家姓协会向多个地点，如孤儿院和社会服务机构以及正和清真寺，赠送了一批爱心礼包。在开斋节之际，苏南百家姓协会向多个地点，如孤儿院、社会服务机构和正和清真寺，分发了数百个爱心礼包。这项活动已成为苏南百家姓协会的常规项目，特别是在开斋节期间。分发爱心礼包活动的负责人安利说道：“爱心礼包里有白糖、面粉、食用油和饮料。分发这些礼包的华人社区向穆斯林表达关爱的方式。” Membantu meringankan bagi saudara kita yang kurang mampu untuk dapat merayakan Lebaran Idul Fitri yang pada 1446 Hijriah jatuh pada。与此同时，尤尼格苏玛表示，不仅在开斋节期间分发爱心礼包，但还在圣诞节和农历新年期间进行这项活动。根据 Johnny 的说法，苏南百家姓协会始终致力于帮助面临经济困难的居民。Idul Fitri, tapi juga di Imlek, di Natal dan kegiatan-kegiatan lain. Seperti kita juga kemarin baru melakukan kegiatan donor darah kan. Kemudian untuk hari-hari yang lain nanti kita bisa atur lagi buat bakti sosial yang lain。在分发过程中，苏南百家姓协会分成多个小组，以确保礼包的分发更加高效和准确。Tim Liputan PAL TV